Berhati-hati zaman fitnah. Saya tak pernah jual ubat prostat. Tapi dalam Facebook, saya Profesor Datuk Dr. Kazim Elias, pakar prostat anda. Dapatkan ubat-ubat prostat daripada bersebila. Prostat tu boleh tahan lagi. Dia sebut pula, saya Ustaz Kazim, di sini adalah minyak panas Ibu Dayak. Dapatkan minyak panas Ibu Dayak. Sebelah saya Ibu Dayak. Ibu Dayak mana pula? Datang ke sekolah saya minta minyak panas. Saya kata saya tak jual makcik, tak ada makcik. Makcik tengok ada. Suara ustaz, muka ustaz. Memang suara saya, memang muka saya. Jari saya. Cuba tengok betul-betul makcik jari tu. Cuba tengok betul-betul. Jari tu besar tak? Cuba tengok jari saya. Halus je. Itu jari ubi makcik. Betul-betul gerabak tu. Setiap tu ada kelemahan. Yang paling tak guna sekali tuan-tuan. Bulan lepas. 10 orang. Datang sehari dua, 10 orang. Sekira. Datang pinjam. Nak pinjam duit. Pasal minggu ni ramai betul orang datang pinjam duit. Nak jumpa Ustaz Kazim nak pinjam duit. Tanpa faedah. Tak faedah betul ni. Rupanya ada iklan. Saya Ustaz Kazim Elias menawarkan pinjaman tanpa faedah kepada anda yang berada dalam keadaan kesusahan. Datanglah berjumpa saya, insya-Allah saya akan bantu anda pinjaman tanpa faedah. Memang datang tuan. Loh, makcik, ni zaman fitnah makcik. Sebab tu kalau awak hantar gambar suami kita dengan perempuan, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Abang-abang, kalau orang hantar gambar isteri kita dengan satu jantan duk bergelak-gelak, siasat dulu, jaga, jangan terus cerai. Jangan terus penampar. Sabar, siasat. Dapat saja berita siasat.